Okay, so kita sambung celoteh kita pasal Kymco AK550 Premium ni. So hari ni saya dah tunggang uji motor ni ke kampung Janda Baik. Apa yang kita nak kongsikan dekat sini, daripada segi pemanduan, maintain atas highway steady je, 1718, boleh laju lagi. Walaupun kita pergi tempat yang sejuk, motor ni dia ada hadirkan dengan dia punya heater. So dia ada heater grip dekat sini. Dia ada satu button dekat belakang ni, dia akan aktifkan kita punya heater. So ni kat sini maknanya kita punya heater dah aktif. Dia ada 3 mode heater. Tu yang pertama, tu yang kedua, tu yang ketiga. Ni yang paling panas sekali lah. So kalau pergi tempat sejuk tak ada masalah. Waktu kita maintain dekat atas highway, kalau rasa penat nak pula throttle, jangan risau, kita ada auto cruise kat sini. So kalau bawa atas highway penat ke apa ke, boleh main auto cruise. Tambahan pula, kita datang kat kawasan-kawasan bukit ni, so nak parking motor tepi-tepi bukit, takut kan motor tergelincir ke apa kan, jangan risau, kita dekat sini ada handbrake ni. Tarik ni, ni maknanya dah parking brake lah, handbrake kita dah tarik. So nak release, kita lepaskan je macam tu. Walaupun rintangan angin kuat, jangan risau, kita dekat sini ada ni lah, windshield kita boleh adjust automatic. So kalau dah rasa laju tu, adjust lah windshield ni. So itulah serba sedikit tentang Kymco AK550 ni. So kalau nak cerita pasal performance, memang sedap lah. Motor 550cc pula. Apa lagi yang anda nak tahu pasal motor ni? Cepat komen, nanti kita bagi tahu.